Korban di segi bahasa bererti perkataan al-adhiyah, maka dia katakan Idul Adha. Nama bagi binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Ia juga bererti hampir atau dekat, sebab korban daripada kalimah qarib. Di sini banyak ustaz-ustaz dia tanya kepada ustaz-ustaz yang membantu kita mengajar antara di sini. Di tepi saya sebelah kanan ni juga ustaz, dan di depan saya pun insya-Allah. Korban dalam istilah syarak bererti taqarrub, qarib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib adalah dekat. Korban mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan korban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bermaksud mendekatkan diri atau menghamparkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembelih, dengan cara menyembelih binatang korban dengan niat yang telah ditentukan dan pada waktu yang ditentukan. Korban juga bererti al-an'am ataupun an'am, iaitu binatang yang disembelih pada hari nahar dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijrah dan disyariatkan pada setiap tahun kepada setiap orang-orang beriman yang mampu mengerjakannya. Nanti banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawa perintahnya perintah wajib. Di antaranya dalam firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Lihat ni tuan-tuan, kalau kita kembali membaca sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni susah nak dapat anak kerana hampir-hampir dikatakan bahawa isterinya tu mandul. Tetapi didatangi oleh malaikat. Malaikat mengkhabarkannya bahawa isterinya akan hamil. Apa kata Nabi Ibrahim? Bahawasanya kami sudah tua. Tapi malaikat mengatakan yang diutus dengan kehendak Allah dia akan hamil. Setelah hamil dapat anak. Subhanallah. Anaknya dah besar, yang boleh membantu dia bekerja. Tiba-tiba turun perintah supaya dikorbankan. Nabi Ismail, kalau tidak wajib, dia tak akan korbankan anaknya. Oleh kerana ini perintah wajib, sanggup mengorbankan yang paling dicintai. Dan saya nak bertanya kepada tuan-tuan, apakah kita benar-benar mencintai Allah? Sedangkan dalam hadis, tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Di hadis yang lain, sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Tetapi kalau anda punya duit, anda nilai lebih daripada segala-galanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah, yuhibbunal mala hubban jamma, mencintai duit dengan cinta-cinta yang terlaluan. Ini bermakna, apa makna cinta kita kepada Allah? Sedangkan korban, kalau sekarang lah dalam masyarakat, konteks masyarakat Malaysia, masyarakat yang diberi murah rezeki, makan berbuang-buang, saya rasa sebulan punya gaji kat ujung tu cukup untuk sebahagian daripada lembu ataupun seekor kambing. Ujung setiap tahun, kalau boleh sedikit daripada gaji kita yang 12 bulan tu. Tetapi oleh kerana kita perasaan cinta dengan Allah SWT, saya pun tak tahu bagaimana, dia lupa. Dia tengok orang korban, dia harapkan dapat daging korban, tetapi dia tak berkorban. Manusia apa ni? Kalau betul kita cinta kepada Allah Ta'ala, korban. Apa arti korban? Subhanallah, kalau kita berkatakan korban, itu mengorbankan sesuatu yang dicintai. Ya, manusia kalau mencintai wang lebih daripada segala-galanya, lihat, likulli ummatin fitnah wa fitnatuhu al-amwal. Setiap umat akan difitnah. Fitnah yang paling besar sekali adalah duit, harta. Jadi harta ini besok ditanya oleh Allah daripada mana datangnya dan ke mana akan dibelanjakan. Kalau kita belanjakan fisabilillah, sehingga di dalam hadis kita boleh lihat orang yang mengeluarkan zakat sama seperti tathir, membersihkan uang simpanannya. Orang yang mengeluarkan duit untuk berkorban sama juga seperti membersihkan duit-duitnya. Nanti kita boleh lihat hadis. Mungkin kita tidak mampu ke Mekah. Korban adalah mengingati orang yang pergi Mekah. Dan korban termasuk manasik. Khudhu anni manasikakum. Contohnya, Rasulullah SAW di antara hadis yang sahih, sebelum berkorban dia baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Nusuk, manasik. Wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka disembelih. Allahumma taqabbal minni. Ya,
Bismillahi Allahu Akbar, dia terus sembelih. Jadi satu daripada manasik orang di Mekah, tapi kita dapat habuannya seperti di Mekah, antaranya adalah berkorban. Kenapa kita tak mau berkorban? Maka kami berjuang untuk menghidupkan ibadah korban ni. Alhamdulillah, boleh katakan sekarang berjaya lah, kerana banyak yang berjuang menghidupkan. Seperti di sini Al-Faqih ada tim buat korban, ya, insya-Allah. Saudara Abdul Hadi ada buat korban di sini? Ada. Jadi jamaah kita yang ada di Selangor, di Kuala Selangor dan sebagainya, buat satu tim buat korban ramai-ramai. Hidupkan ni. Kalau kita tak buat, orang tak buat. Tak apalah orang bid'ah datang untuk bantu, tak jadi masalah. Kita tunjukkan bagaimana berkorban secara Islami ataupun secara syar'i. Terdapat sebuah ayat yang menunjukkan tentang cerita berkorban. Halaman 11 Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, yakni korban. Tiap-tiap umat, sejak umat Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, diceritakan dalam Quran tentang kehebatannya korban ni. Kalau tidak, Quran tak menceritakannya, ya kan? Apa yang diceritakan oleh Quran tu hebat. Jadi nak jadi orang hebat, dengar, kemudian kita amalkan. Untuk apa tuan-tuan? Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka kerana itu, berserah dirilah kamu kepadanya, di antaranya jangan berkorban, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang dipatuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah korban adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita perlu berkorban, sehingga kita tidak akan mencapai sesuatu yang kita cintai sebelum mengorbankan apa yang kita cintai. Lihat di halaman 12. Allah Subhanahu Wa Taala firman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai apapun kebaikan sehinggalah kamu membelanjakan apa yang paling kamu cintai. Dan dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, ikutlah aku, kata Rasulullah SAW. Mengikut perintah Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah cinta kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak buktikan cinta kamu, bagaimana Allah nak cinta kepada kamu? Di antara buktinya adalah membelanjakan wang untuk berkorban. Seterusnya tuan-tuan, hukum menyambut hari raya dan berkorban. Saya katakan bahawa berkorban dicontohkan pertama oleh Nabi Ibrahim AS. Ceritanya boleh kita lihat dalam surah As-Safat, dan kita baca kemudian, ya, insya-Allah. Bilakah ibadah korban hukumnya sah? Ini perlu tahu. Korban dihukum sah apabila dikatakan sampai hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Walaupun sampai hari tersebut diwajibkan sembahyang dulu. Lepas sembahyang baru kita boleh berkorban. Adapun berkorban sebelum sembahyang itu bukan jadi binatang korban, tetapi jadi binatang sedekah. Maka Rasulullah SAW ulang, berkorban setelah solat, kita solat, bukan orang lain solat. Kalau kita tak pergi solat, kita berkorban, kata Rasulullah SAW, jangan dekati tempat solat kami. Nanti jangan pula kesiangan pukul 11 bangun, orang semua dah balik masjid, dia berkorban, sedangkan dia tak sembahyang. Sembahyang tu wajib. Fasalli li rabbika wanhar. Makanya bagi orang yang kesiangan, kalau menyusul ke musalla, dia tetap wajib sembahyang. Kalau tak menyusul ke musalla, di rumahnya dia kena sembahyang. Makanya muslimah, isteri kita, wajib kita ajar sembahyang, kerana sembahyang hari raya itu hukumnya wajib. Saya katakan wajib, tidak ada perintah dalam bab sembahyang yang disuruh berjamaah, membawa anak-anak dara sunti, membawa orang yang haid dan nifas, dan orang tua yang boleh dipikul, boleh dibawa ke musalla. Tidak ada suruhan seperti itu kecuali sembahyang hari raya. Dan sembahyang hari raya
Kalau berlaku pada hari Jumaat, sembahyang Jumaat dibatalkan. Cuma Utsaimin mengatakan digantikan dengan sembahyang Zuhur. Tapi Albani mengatakan tidak. Walaupun kita tak sembahyang Zuhur, cukup sembahyang hari raya, maka Jumaat kita luput. Bagaimana kalau dikatakan sembahyang hari raya itu sunnah, boleh meluputkan yang wajib? Bermakna sembahyang hari raya itu wajib. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu tidak sembahyang, kamu korban, jangan dekati. Bermakna tidak boleh, kedua-duanya boleh dilakukan. Setelah solat, berkorban. Jadi ajar isteri kita yang tak boleh datang ke masjid atau di musalla, yang paling baik solat raya adalah di musalla. Dan saya harap jamaah depan saya ini, kalau tidak hujan, cari satu tempat kita buat sembahyang di musalla. Musalla artinya tanah lapang. Usahakan. Kami di Johor tak boleh buat, undang-undangnya keras. Kami katanya keras, berupanya mereka lagi keras dalam hal ini. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah sembahyang di masjid. Alasan mereka apa dia? Kenapa mereka sembahyang di masjid? Masjid kami kan juta-juta harganya. Apakah itu alasannya? Apakah bila masjid berjuta-juta, sembahyang di musalla sudah masuk? Dimasukkan dengan alasan seperti itu? Tidak. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita sini, cari tempat tanah lapang untuk dirikan sembahyang hari raya. Itu yang afdal. Di halaman 15, para ulama sepakat bahawa ibadah korban dihukum sah hanya apabila rukun dan syaratnya dipenuhi dan dilakukan pada hari-hari tasyrik, iaitu 10, 11, 12 dan 13. 13 hari keempat, jangan sampai melebihi waktu maghrib. Lepas maghrib tak boleh lagi. Ya. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, ditetapkan berkorban sebagaimana Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafadhahum wal yufu nudhuruhum wal yattawafu bil baitil atiq, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yakni hari raya haji dan hari tasyrik, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Disuruh menyebut nama Allah di atas binatang ternak, bermakna menyembelih dengan bismillah, bermakna cerita pasal sembelih, cerita pasal korban. Saya katakan bila Quran memperkatakan sesuatu itu hebat, dan kalau anda, kita semua nak jadi yang hebat, lakukan sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran. Jadi hebatlah kita. Maka makanlah sebahagian daripadanya. Makanya ini dalilnya, kita kena makan, jangan tak makan. Kecuali kalau kita tak boleh makan daging, allergic misalnya, itu lain. Tapi selagi kita boleh makan. Seperti tadi yang ditanya, boleh tak kalau saya kekah saya makan? Ya kena makan, sebab sama hukumnya seperti orang berkorban. Cuma kalau akikah anak lelaki-lelaki 2 dan korban digalakkan 2 ekor, sebab Rasulullah SAW tak pernah seekor, dan kebanyakan sahabat 2 ekor, yang mampu 2 ekor, tapi tak mampu 1 ekor pun jadilah. Maka makanlah sebahagian daripadanya, dan sebahagiannya yang lain, ya, sebahagiannya lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi miskin. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran, yakni mencukur rambut, memotong kuku yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar. Kalau bernazar wajib disempurnakan, kalau tidak hukumnya haram. Ya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua ini, yakni Baitullah. Di sini ada cerita pasal potong kuku. Di antara sunah-sunah orang yang berkorban, mulai 1 Zulhijjah tidak boleh potong kuku, kecuali kalau patah dan sebagainya. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong hari-hari, janggut, misai, bulu ketiak, bulu kemaluan, itu tidak boleh dicukur. Mulai 1 Zulhijjah sampai kita dah tumbangkan binatang korban kita. Sebelum tumbangkan tidak boleh. Ya, ini tidak wajib. Ini menambah pahala kerana mengingati orang yang di Mekah. Kita tak kerjakan haji, kita merasakan sebagaimana orang di Mekah dengan patuh kepada manasik ni. Kalau ada depan saya yang dah terpotong lah, tak ingat terpotong, insya-Allah al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Manusia, insan kita ni seperti kita, tempat buat lupa dan silap. Jadi jangan teruskan. Yang dah potong tadi atau semalam,
jangan potong lagi. Kita niat tidak memotong kerana Allah SWT, supaya kita dapat pahala, insya-Allah. Di halaman 16 kita ambil maknanya dari Sulaiman bin Musa, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi SAW, tiap-tiap, yakni semua hari tasyrik itu adalah hari waktu berkorban. 10, 11, 12 dan 13. Di halaman 17, janganlah sekali-kali salah seorang antara kamu menyembelih korban sehinggalah selesai solat. Sebelum selesai solat, jangan dilakukan dulu. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi SAW, iaitu di hari raya korban, barang siapa menyembelih korban sebelum solat hari raya, maka hendaklah ia mengulangi sembelihnya, kerana tidak dianggap sebagai binatang korban, tapi dianggap sebagai sedekah sahaja. Korban telah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Walaupun cerita pasal Nabi Ibrahim ada ayat, cuba lihat di halaman 19 surah An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika anittabi'. Di situ ittaba'. Di situ ada kalimah anittabi' atau ittabi' millata Ibrahim hanifa. Apa arti ittabi'? Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim. Syair Allah, syiar Allah yang paling besar antaranya korban. Syiar Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim antaranya adalah korban, sampai anaknya mau dikorban. Itu syiar Allah, kebesaran Allah. Bagaimana kamu mau jadi orang besar kecuali menghidupkan syiar-syiar Allah? Kalau mau jadi orang besar di sisi Allah, hidupkan syiar Allah. Apa syiar Allah? Korban. Kenapa kita tak mau berkorban? Allah akan besarkan kita. Dan nanti tengok hadisnya, setiap bulu kambing yang kita tumpangkan, satu ekor kambing, mampu tak kita kira bulunya? Mampu kan tak? Bulu-bulu itu akan dibayar oleh Allah SWT dengan pahala. Anda baca hadisnya nanti. Malah perawinya mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Saya baca maknanya lagi. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yang berdiri teguh di atas jalan yang benar. Jadi kalau kita ingin berdiri teguh di jalan yang benar, di antaranya adalah jalan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, berkorban, sehingga ingin mengorbankan anaknya, sangat cintanya kepada Allah. Allah tak suruh korbankan anak kita, Syekh, tapi disuruh korbankan ujung dari gaji kita yang sebulan daripada 12 bulan. Itu betul kan? Saya rasa gaji antum kalau ujungnya untuk seekor kambing ataupun sebahagian lembu cukup tu. Atau sebahagian, katakanlah sebahagian. Kenapalah lokek sangat? Allah tak suka kepada orang yang lokek. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ada ulama mengatakan untuk menjaga akidah kita, ikut ni, Allah akan pelihara akidah kita, di antaranya dengan berkorban. Arti korban kan mendekatkan diri kepada Allah. Bila mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Tanda Allah sayang kepada kita, Allah pelihara akidah kita. Betul kan? Apa lagi tanda sayang Allah kepada kita? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, Muhammad, jika kau sayang, cinta kepada Allah, buktikan. Dengan cara apa? Ikut aku. Nabi Muhammad sejak turunnya ayat fasalli lirabbika wanhar, tidak pernah tinggalkan korban walaupun dalam pelayaran. Cuba lihat hadisnya. Nanti jangan paksa-paksa sangat ya. Kalau tak mampu tak apa. Tapi takkanlah tak mampu. Untuk cari 650. Di sini kambing berapa harganya? 650 ya? 700. Tapi kalau direct kepada supplier 600 pun ada. 650 atau 700. Tengok besar kecil ya. Mana yang mampu lah. Kalau mampu yang 600, beli yang 600. Kalau mampu yang besar, beli yang besar. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia suka yang cantik. Yang besar tu cantik lah, tapi duitnya juga cantik. Itu perlu kita faham. Ajarlah anak cucu kita supaya dia berkorban. Kalau datuk tak berkorban, datuk aku tak berkorban, takkan aku nak berkorban. Bapak aku tak berkorban. Jadi ajar anak cucu kita supaya berkorban. Lihat di halaman 20, tuan-tuan.
Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini dapat dimanfaatkan. Dari Zaid bin Arqam, aku atau mereka bertanya, wahai Rasulullah, dari manakah syariat berkorban? Bagi dia menjawab, ia adalah merupakan sunnah ayahmu, yakni Ibrahim. Sunnah ini bermakna sunnah bukan ikut kaedah usul, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak dapat apa, bukan itu. Sunnah dimaksudkan agama Nabi Ibrahim. Sebab agama itu sunnah, sunnah itu agama. Mereka bertanya lagi, apakah yang akan kami perolehi dari berkorban itu? Ditanya, apakah yang kami perolehi? Bagi dia menjawab, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka seterusnya bertanya, dari bulu-bulu binatang korban itu ada kebaikan, yakni pahalanya? Bagi dia menjawab, pada setiap bulu dari bulu-bulunya ada pahalanya, yakni dikira pahala mengikut bulunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Ahmad dan Ibn Majah. Lihat dalam Nailul Awtar. Begitu juga ya. Hadis ini disahihkan oleh sebahagian ulama-ulama hadis. Dan kita lihat apa yang dikomen oleh Albani tentang hadis ini dalam bab berkorban. Fadilat berkorban. Banyak fadilat berkorban. Sebagaimana kita boleh lihat dalam surah Al-Hajj yang kita baca tadi, ayat 36-37. Dan kalau kita ambil hadisnya sebagai tafsiran dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidak ada suatu perak ataupun harta, dimaksudkan perak di sini harta, yang dibelanjakan yang lebih utama, yang terlebih utama atau yang amat utama, melainkan untuk membeli haiwan korban di hari raya. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu keutamaan di hari raya, berkorban. Kalau tidak, tak ada benda. Kalau tak berkorban, kebanyakannya i'tikaf di depan TV dari pagi sampai ke malam. Di situlah dia i'tikaf, betul kan? Kat mana orang kita nak i'tikaf sekarang? Bukan di masjid, di depan TV. Ya. Sedangkan kalau kita sibukkan dirinya dengan korban, dengan sihat berpeluh, makan daging yang bagus, daging fresh. Sebab tidak ada daging kambing dijual kilo-kilo di pasar, ada yang fresh yang masukkan. Bayangkanlah, satu ekor kambing harganya 700, sudah diracik, dibersihkan, cuma 15 kilo. Kalau 700 harganya, sekilo nak jual berapa? Berapa nak jual? Mahal kan? Jadi bila kita nak makan daging mahal macam tu, dan bila orang miskin dapat daging yang semahal tu, daripada infak kita, bagaimana caranya? Kita berkorban. Alangkah baiknya, alangkah bermaknanya hari raya pada hari itu. Lihat di halaman 24. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi bersabda, tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari nahar. Lihat, tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari nahar yang teramat dicintai Allah, melainkan mengalirkan darah. Apa arti mengalirkan darah? Menyembelih binatang korban. Dan sesungguhnya binatang korban itu kelak di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya. Maka kalau boleh jangan binatang yang cacat, kukunya dan bulunya. Maka cari kambing yang bersih, yang sehat. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah tu cantik, dia suka yang cantik. Cari kambing yang cantik. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat pemotongan sebelum binatang itu jatuh ke tanah. Iaitu niat kita dah sampai walaupun kita belum potong. Sebab di dalam hadis bagaimana dijelaskan, apabila kita berniat kebaikan, Allah beri pahala walaupun belum mengamalkannya. Tapi bila mengamalkannya, ditambah sampai 700 kali ganda. Apabila orang berniat nak buat kebaikan, maka Allah tulis kebaikannya paling kurang 10. Bila melaksanakan, tengok niatnya, sampai 700 kali ganda. Sebagaimana dalam hadis, bukan 7 kali ganda, 700 kali ganda digandakan, bukan sikit. Dan tidak ada makna kalau hari raya kita tak mau mengambil fadilat yang besar ni. Setahun sekali cepat-cepat rebut, terlepas tak ada lagi. Sampai ada orang ikut kuliah saya tanya, Pak Cik umurnya berapa tahun? 70 tahun. Pernah tak berkorban? Tak pernah. Tapi kali ini saya betul-betul nak berkorban. Apa jadi pun berkorban. Kenapa? Rugi saya, dah 70 tahun dah penghujung baru nak korban. Jadi yang muda-muda depan saya ni berkorbanlah, InsyaAllah. Anak yang ada kemampuan tolong ayah, kalau ayah tidak punya kemampuan.
Dan kalau ayah ada kemampuan, tolong anak-anak, cucu dan sebagainya dengan niatkan rangkum semua dalam korban yang akan kita lakukan. Dan di dalam buku ini dijelaskan, satu kambing cukup untuk mewakili semua keluarga yang dilakukan oleh ketua keluarga. Kita teruskan. Oleh itu maaf, tunaikanlah dan niatkanlah dalam korban itu dengan hati yang baik, dengan hati yang ikhlas. Dalil-dalil menunjukkan wajibnya korban. Ini yang perlu kita fahami. Kalau faham ini, insya-Allah. Menurut Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'ad, At-Tahawi, sebahagian para pengikut Malikiyah dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, maka pendapat mereka inilah mengikut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, merupakan pendapat yang paling rajih atau paling sahih, bahawa berkorban itu hukumnya wajib bagi setiap ahli keluarga yang berkemampuan untuk mengerjakannya. Kita boleh lihat rujukannya dalam Bidayatul Muhtaj atau Fiqhul Islami dan banyak lagi buku sebagai rujukan. Seorang ketua bagi sebuah keluarga sudah memadai jika ia berkorban dengan seekor kambing untuk mewakili setiap seseorang yang berada di bawah tanggungannya atau naungannya, dan tidak dipertikaikan tentang wajibnya untuk ditunaikan jika seorang itu telah bernazar. Kalau bapak kita bernazar, kita ingat kita kena bayar, wajib. Dan di antara dalil wajibnya berkorban selain daripada hujah-hujah yang kita baca tadi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Dan saya katakan, kalau kita mencintai Allah, kita ikut contoh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis, ya ini hadis sahih, di bawah ya, di halaman 27, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW telah menetap, yakni mukim di Madinah selama 10 tahun. Baginda tetap menunaikan korban setiap kali menjelangnya hari raya korban, sehingga dalam pelayaran pun dia terus melakukan korban. Lihat di halaman 28. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa mendapati dirinya mempunyai kemampuan, kelapangan atau kemampuan, yakni diberi rezeki untuk berkorban, lalu dia tidak mahu berkorban, maka janganlah sekali-sekali dia mendekati tempat solat kami. Sampai macam itu tegasnya Rasulullah SAW bagi orang yang tak mau berkorban. Sebenarnya sebelum korban diwajibkan, ada satu istilah rajabiyah. Tetapi bila turunnya ayat mewajibkan korban, maka amalan rajabiyah itu dimasukkan. Lihat di halaman 29. Kami wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, wahai manusia, sesungguhnya wajib bagi setiap ketua ahli keluarga pada setiap tahun berkorban dan atirah. Baginda bersabda, tahukah kamu itu atirah? Ia adalah dikatakan rajabiyah, kambing yang disembelih pada bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah, disahihkan oleh beliau, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan sanadnya dikatakan sanad yang hasan. Maksud atirah dinamakan sebagai rajabiyah, kambing yang diwajibkan disembelih pada setiap bulan Rajab. Tetapi hukum penyembelihan atirah telah dibatalkan, dimasukkan dan digantikan dengan penyembelihan ibadah korban pada setiap kali menjelang Idul Adha. Penjelasan dari hadis-hadis sahih di atas ini, ia telah memerintahkan seorang agar melakukan ibadah korban jika ia mempunyai kemampuan untuk menyembelih binatang korban, sehingga sesiapa yang tidak mampu, sesiapa yang mampu, jika tidak berkorban, seolah-olah tidak boleh menghampiri musallah, ini tempat solatnya orang-orang Islam. Telah dijelaskan juga oleh Imam San'ani dalam kitabnya Subul Salam, ya, tentang maksud hadis di atas yang kita baca tadi. Hadis ini juga telah menunjukkan bahawa seseorang dianggap telah meninggalkan suatu kewajipan, yakni kewajipan berkorban, yang seolah-olah baginya tidak ada manfaat, walaupun dia bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah seperti solat, tetapi tidak
dia telah meninggalkan kewajipan berkorban. Jadi banyak penjelasan-penjelasan daripada imam-imam al-fiqh tentang wajibnya berkorban. Alasan yang menghukum sunnah kita tinggalkan, kita langkah saja kerana waktu kita dah penghujung sangat. Bilangan haiwan yang disembelih di halaman 36. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW di salah satu perjalanan, yakni safar atau belayar. Kemudian tiba hari raya kurban. Maka kami berkongsi 7 orang pada seekor lembu dan 10 orang pada seekor unta. Tapi dengan syarat unta itu besar. Kalau unta itu kecil, sebagaimana yang didatangkan daripada Australia, pernah didatangkan unta daripada Australia itu kecil, tak boleh untuk 10 orang. Saya pernah tengok di Mekah, di ladang ladang unta, separuh unta besar-besar betul. Kalau disembelih sama seperti 2 ekor kerbau kita, atau 2 ekor lembu kita besar. Ya, gemuk lagi. Makanya seperti itu boleh 10 orang. Lagi-lagi dalam pelayaran, Rasulullah SAW dalam pelayaran unta dikorbankan untuk korban. Dalam pelayaran dikorbankan unta. Kita yang dalam mukim ni, kenapa kita tak mau berkorban? Dan banyak lagi dalil-dalilnya yang menunjukkan kita berkorban, mencuti Rasulullah SAW. Seekor kambing untuk seisi keluarga, ini juga sudah dibincang, boleh baca semula insya-Allah. Di halaman 44, membaca bismillah dan zikir. Saya lihat dia, terutama di kampung-kampung. Dulu saya di kampung Tongkang Pecah. Di situ rata-rata orang Melayu, orang Jawa, orang Boyan, macam-macam bangsanya, tapi orang Islam. Macam-macam. Orang Boyan stylenya begini, orang Jawa begini, orang Melayu begini. Saya tengah-tengah antara kaum-kaum ni. Saya tengok orang Boyan dan orang Jawa. Minta maaf kalau ada orang Boyan dan Jawa di sini. Bila menyembelih lembu, bila ditumbang belum disembelih, bila ditumbangkan, maka ditaruh tali panjang dah. Dan banyak orang yang pegang tu. Sekarang baru saya tahu, ada sahabat di tempoh hari di Kajang, Muslimah. Dia mengatakan kat kampung saya, ustaz mengatakan siapa berkorban kena pegang binatang korbannya dan suruh tengok. Kalau boleh pegang, dah tengok. Makanya oleh kerana dia tak boleh pegang, maka tali dipanjangkan, pegang tali menjadilah. Ini karut. Ini berlaku di kampung-kampung sampai sekarang. Jadi jangan lakukan ni. Ini tidak ada hujahnya. Begitu juga separuh kampung di tempat saya dulu, terutama orang Boyan, dia buat apa? Dia buat kenduri. Nak potong lembu, buat kenduri dulu. Apa? Berkumpul di surau, baca Yasin. Baca Yasin ni dan sebagainya. Makan, lepas tu pergi tempat lembu, takbir. Takbir raya. Lepas takbir raya, baca salawat ramai-ramai. Kemudian baca senarai orang yang berkorban. Sipulan bin sipulan, korbannya begini-begini. Lepas dibaca, baru Pak Imam sebelah. Dibaca selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibaca niatnya, baru dipotong. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, boleh potong. Ini karut. Ini bid'ah. Cukup baca bismillah atau bismillahi Allahu akbar. Kalau nak baca doa, lihat di halaman 45. Ya, sebelum menyembelih kita boleh baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Saya terlupa di situ muslimah. Hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka walak. An Muhammadin wa ummati. An Muhammadin wa ummati kita tak boleh baca, tetapi kita baca bismillahi wallahu akbar. Paling-paling pun kita baca bismillahi wallahu akbar. Tidak ada dalil mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tidak ada. Bismillahi wallahu akbar. Di antara dalilnya lihat di halaman 46. Tapi banyak yang masih degil. Takut-takut nanti katanya tak sempurna. Dah sempurna, antum racik-racik lagi jadi tak sempurna. Dah sempurna kan? Nabi dah ajarkan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati.
yang sempurna ni dirosakkan dengan apa? Dengan tambahan sana, tambahan sini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni aw minna. Ada bacaan yang lain? Ataupun Allah Bismillahi Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilaka. Di halaman 46 di bawah, sesiapa yang menyembelih sebelum solat maka hendaklah ia menyembelih sekali lagi sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih dan siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai solat, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Bismillah. Bismillah. Dan di hadis halaman 47 di ujungnya, Bismillahi Allahu Akbar hadza anni wa amman lam yudahi an ummati. Kita cukup Bismillahi Allahu Akbar hadza anni ataupun hadza minni Allahumma taqabbal minni aw minna, itu jadi masalah. Jadi dalam hadis yang banyak ini hanya diajarkan Bismillahi wallahu akbar, Bismillahi Allahu akbar. Jadi jangan macam-macam ya tuan-tuan. Dan yang separuh-separuhnya yang saya tak sempat membacakan pada malam ini, tuan-tuan ya, ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya muliakan, bolehlah baca sendiri. Dan kalau ada masalah, saya ada di sini sebulan sekali insya-Allah. Dan saya rasa kalau masih ada soalan, teruskan dengan soalan. Teruskan dia. Saya baca kitab Sahih Sunnah dalam bab korban. Iya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan sayalah yang paling layak untuk berkorban, tapi saya tak pernah lakukan kerana saya takut jiran saya yang ini adalah wajib. Bagaimana Ustaz? Tengok dalam footnote bawah tu tarik ke? Kita tidak boleh pegang kepada satu hadis. Memang kalau hadis ini kita pakai, tak ini masalah. Sebab kita katakan bahawa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberatkan kamu kecuali kamu mampu melakukannya. Fattaqullah mastata'tum. Hadis ini tidak boleh kita memasukkan Al-Quran fasalli li rabbika wanhar. Hadis ini tidak boleh memasukkan, ataupun asar daripada ahli ini tidak boleh memasukkan ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang kebesaran kemuliaan orang yang berkorban. Jadi hadis ini tidak boleh memasukkan. Sebab kaedah kami, Quran hanya boleh dimasukkan Al-Quran, dan hadis hanya dimasukkan Al-Quran atau dengan hadis yang sahih. Tetapi asar ini kalau ditaruhkan sahih, tetapi bagaimana boleh memasukkan hadis-hadis yang sahih dan ayat Quran yang menyuruh kita berkorban? Ya, tetap hadis ini kalau dimafhumkan, ya kalau kamu mampu, ya. Kalau tidak mampu, tak jadi masalah. Jadi kalau tak mampu boleh memberatkan jirannya, ya antum lakukan, tetapi jangan memaksa dan jangan menghina orang yang tidak melakukannya. Saya minta ya, ada orang-orang yang sudah melakukan riya, kemudian diperdli orang-orang yang tak berkorban. Itu tidak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Saya minta Ustaz membacakannya. Baca Ustaz. Seorang anak dilahirkan 1 minggu sebelum Idul Adha. Oleh kerana hari ke-7 jatuh pada hari raya Idul Adha, bolehkah ibu bapanya membuat akikah pada hari tersebut? Dan bolehkah ibu bapanya membuat kurban juga pada hari tersebut? Dua dalam satu. Iya. Teruskan lagi soalannya. Haiwan kurban itu bukan untuk akikah. Haiwan kurban itu bukan untuk akikah, dan haiwan akikah itu juga bukan untuk kurban. Maknanya haiwan itu tidak sama. Kalau yang ini bertanya, Ustaz, saya nak berakikah dengan berkorban. Ya, kalau tidak mampu, mudah-mudahan dengan niatnya nak akikah korban dalam satu, insya-Allah Allah terima, insya-Allah. Tapi pada dasarnya yang wajib adalah korban, bukan akikah. Tapi mudah-mudahan dengan innamal a'malu binniyat, niat kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dia tidak mampu berakikah dan kemudian nak berkorban, dia jadikan satu, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Sebab innamal a'malu binniyat, niatnya dah diberi. Tapi dia tidak mampu, cuba berkorban. Berkorban itu wajib. Mudah-mudahan dengan niatnya Allah terima. Betul kan? Jadi
Yang seperti ini betul-betul. Hari ke-7 anaknya umur 7 hari. Hari ke-7 juga korban. Yang ini bolehlah kita katakan. Soalan yang tadi, binatang korban itu tidak sama seperti binatang kekah. Binatang kekah itu tidak sama seperti, baca dalam bab ni sama. Sebab yang berakikah dan berkorban, kalau boleh jangan cacat, jangan kurus, jangan sakit, jangan timpang, ya, sama, binatang itu sama. Dan Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka yang cantik. Jadi cari binatang yang cantik insya-Allah, ataupun yang sihat. Wallahu alam. Ada soalan yang lain? Kalau tak ada soalan, bermakna nak balik cepat. Masalah menyembelih tak? Iya. Dia berkorban tapi menyembelih takut. Bagi dengan diwakilkan dengan orang. Macam mana nak berjuang? Tengok darah binatang pun takut. Kalau tengok darah manusia mungkin. Kalau dia dah berkorban sekali, dia tak akan takut. Dia nak terus nak, hatta kambing orang pun dia nak sembelih. Sebab di rumah saya, orang Singapura itu berkorban di mana? Di tempat saya pun boleh takut. Saya katakan kalau tidak, kami tak akan potong kambing anda. Terpaksa dia terpotong. Bila potong dia rasa syok, yang lain pun dia nak potong. Dia rasa nikmatnya potong kambing itu. Tapi yang penting pisaunya tajam. Jangan tak tajam. Kalau tak tajam memang menyusahkan. Bila dah tak potong-potong, dia takut jadinya, menggigil jadinya. Tapi kalau pisaunya tajam, sekali jalan tu potong semua, subhanallah. Saya beli pisau harganya 300 lebih daripada Jerman. Dah lama. Saya ingat dah berapa tahun, tak pernah diasah. Punya tajam. Macam mana kambing tebal dia punya bulu, sekali pusing, subhanallah, tajam. Ya, apa nama pisau tu? Memang saya beli untuk berkorban. Harganya mungkin 500, tapi sahabat tu tak ambil untung, ambil Ustaz 300 lebih, ambil 400. Sampai sekarang, tanya anak saya. Tapi jangan takik benda lain aja lah. Jangan gunakan potong kayu dan sebagainya, untuk korban saja. Lepas tu cuci bersih-bersih, simpan, buatkan sarung. Tak payah asah. Kata penjualnya kalau dia asah nanti tumpul. Dia ada mesin untuk asah, tak boleh asah sembarang. Jadi saya tak pernah tanya anak saya. Lepas saja saya cuci, bersih-bersih, saya simpan. Takut budak-budak buat apa? Potong itu dan potong ini. Itu pun ada budak dia takik paku, jadi ujungnya rosak sikit. Anak sahabat kan. Jadi dia ambil, dia ni, dia ingat paku boleh potong pakai itu, mentang-mentang tajam. Jadi kalau boleh cari pisau yang tajam. Jadi orang yang takut bila dia tengok sembelih begitu licin, dia akan suka sembelih. Kalau pisaunya tumpul, saya ada pengalaman, orang tu buat parang, sudah diasah katanya, lama diasah. Rupanya tak pandai asah. Cantik kilat, rupanya tumpul. Bila dipotong dia punya daging terlipat-lipat. Saya katakan ini bukan tajam ni, cuba hebat kilat kerana dia banyak digosok kat pengasah. Jadi kita pastikan tajam. Sebab haram hukumnya menyembelih dengan pisau yang tumpul. Haram hukumnya. Fa idza dzabhtum fa ahsanu dzabha. Kata Rasulullah, bila kamu memotong, hendaklah kamu, yakni menyembelih, hendaklah dengan sembelihan yang bagus. Apa caranya? Hendaklah pisau yang tajam. Kalau tidak tajam, pastikan dia sebelum sembelih, pastikan tajam. Kalau tidak tajam, asah dulu. Dan tidak boleh asah di depan kambing yang kita nak sembelih. Ya, kambing itu faham sebenarnya. Ya, cuma tak boleh bercakap saja. Begitu juga kalau boleh jangan disembelih depan kambing-kambing yang belum disembelih. Kalau boleh. Tapi sekarang kerana tak ada tempat, terpaksa sembelih di depan kambing-kambing itu. Kesian sebenarnya, takut kambing itu. Dan saya diberitahu, kalau kambing itu ketakutan, dagingnya tidak sedap. Jadi kambing yang dibujuk, disembelih dengan keadaan aman, dagingnya sedap katanya. Wallahu a'lam. Iya. Ada soalan lain? Ya. Jangan berhutang untuk berkorban. Sebab berkorban ini seperti manasik. Malah dalam doa Rasulullah SAW tadi, wa nusuki, nusik manasik. Manasik ini bab haji. Dalam bab ibadah, cuma haji saja disyaratkan man istata'a ilaihi sabila. Ibadah lain tak ada. Haji saja. Artinya bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Musafir artinya melakukan. Jadi kalau kita tidak mampu untuk berkorban pada tahun ini, jangan susah hati. Tidak wajib. Jangan sampai berhutang. Kalau berhutang, kalau mampu kita bayar. Kalau tak mampu, membebankan. Sedangkan kita sentiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini. Ya Allah, jauhkan aku daripada tekanan hutang. Sampai macam itu kita disuruh dalam hadis Bukhari. Jadi jangan berhutang untuk berkorban. Seperti jangan berhutang untuk pergi haji. Jangan berhutang untuk pergi haji, ya.
Ada soalan yang lain sahabat? Ustaz, jadi ini jawapan saya. Ya sahabat. Seorang bapa dia nak berkorban seekor kambing, jadi itu sudah memadai. Tapi dari start 1 hari bulan Zulhijjah tu dia tak boleh potong kan? Iya betul. Jadi, adakah anak-anak juga tetap Sama. Semua anak-anak yang kita libatkan, saya nak berkorban. Semua anak-anak saya beritahu. 1 Zulhijjah, satu orang pun tak boleh. Jadi siapa nak gunting rambut, pergilah gunting sebelum 1 Zulhijjah. Siapa nak potong bulu hari-hari, silakan. Ya, siapa nak trim janggut dan sebagainya sebelum 1 Zulhijjah. Lepas tu jangan dipotong. Tidak wajib, tetapi pahala yang diberi oleh Allah SWT itu besar bagi yang mengingati orang-orang yang mengerjakan haji. Jadi semua anak-anak kita, cucu kita yang terlibat, ini satu latihannya tarbiyah. Oh, rupanya aku dapat korban ni, datuk aku buat. Jadi besok ada keinginan dia untuk terus berkorban. Ini tarbiyah, cantik. Libatkan dia langsung, hatta cucu kita. Cucu anak tu, anak katakan anak Salman, jangan potong besok 1 Zulhijjah. Jangan potong kuku, jangan gunting rambut dan sebagainya. Budak-budak ingat, bila adiknya nak potong kuku apa, tak boleh. Jadi kita nak kerjakan korban. Lihat. Jadi latih anak-anak kita, cucu kita supaya sama-sama berkorban dengan kita. Cantik ni. Besok bapa aku, datuk aku berkorban, takkan aku tak mau berkorban. Ya, dia akan usahakan untuk berkorban. Wallahu a'lam. Teruskan sahabat. Iya. Kita korban lagi Ustaz antara bojar. Saya satu masa di Singapura, dari masa tu saya buat kuliah di Muhammadiyah mingguan. Ada seorang sahabat yang membawa amanah ke Kemboja. Dia katakan kepada saya, Ustaz, yang bawa amanah ke Kemboja itu daripada Amerika, ada daripada Australia, ada daripada Kanada, ada daripada Eropah pun ada, daripada Singapura, ada daripada Malaysia. Ramai sangat bawa binatang korban ni ke Kemboja. Berapa ramai orang Islam di Kemboja. Akhirnya rombongan kami, Ustaz, terlalu banyak, separuh Pak Imam pun tak mau terima. Maka kami buat apa? Buat duduk kat hotel 2-3 hari, kita balik, tak buat korban. Di mana duitnya? Untuk tahun depan katanya. Tahun depan dia tak pergi. Ke mana duitnya? Masuk poket. Ingat dia, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan uang di antara kamu dengan batil. Kedua, ada baru-baru ni mengatakan kami, Ustaz, akan buat binatang korban di Somalia. Di Somalia orang nak makan apa? Di mana nak cari binatang korban di Australia? Di mana di Somalia? Orang sedang kelaparan. Penternak pun lari meninggalkan kampungnya kerana binatangnya sudah mati, kena kemarau. Percaya ke? Dia nak bawa pergi Somalia korban, tak dapatkan mana lembu kambing di situ. Jadi kalau kita nak katakan nak bawa ke luar negeri, silakan, tetapi kita pastikan ustaz-ustaz yang bawa tu amanah. Saya tak tuduh ustaz ni sembarangan, tidak. Tetapi berlaku, tidak dilakukan. Yang paling baik, yang masih banyak yang memerlukannya, di antaranya di Indonesia. Kami tahun ni dan setiap tahun memang hantar ke Indonesia, terutama di pasantren-pasantren sunnah seperti Ma'had bin Bas, seperti Radio Ham misalnya. Kami hantar juga korban ke situ. Memang kami tahu bahawa kami pantau mereka lakukannya. Tapi kalau diragukan, lebih baik kita buat di kampung kita. Masih banyak orang kampung kita yang memerlukan kambing-kambing fresh seperti ini, ya. Ataupun yang bekerja di sini, jamaah kita yang daripada Indonesia, apa salahnya hantar ke kampung supaya mak bapak kita di kampung, keluarga kita tarbiyah untuk melakukan korban. Itu lebih baik, ya, daripada ke Kemboja kita tak tahu siapa makan kat sana. Ada sedikit-sedikit yang sengaja mengatakan kami bawa ke Kemboja sedangkan tidak dibawa ke Kemboja. Berlaku ni. Ataupun orang-orang Afghanistan, dia datang katanya kami mau binatang-binatang korban di Afghanistan. Itu semua kadang dia bukan orang Afghanistan, ataupun orang Afghanistan tapi sudah duduk lama di sini yang tak balik lagi. Ini pun sudah berlaku. Ini semua berita-berita yang saya sampai kepada saya kemudian, ya, setelah benda ini berlaku. Jadi kalau boleh buat tim di sini, kita buat ramai-ramai, kan cantik, berpeluh, ya, bau kambing sorang-sorang, kan bagus. Okey, soalan satu lagi kita berhenti. Sahabat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ali tadi ya tanya. Rasulullah SAW bagikan kepada tiga bahagian. Untuk dimakan, untuk disedekahkan, kalau lebih disimpan. Boleh je tidak boleh disimpan. Saya ada tulis di sini hadisnya. Kenapa? Pada masa itu masyarakat Islam masih fakir. Tetapi bila kaya, kata Rasulullah, makanlah
sedekahkanlah dan simpanlah. Jadi ulama sebahagian mengatakan dibagikan 3. Seperti kambing, katakan kalau dapat kambing yang bagus biasanya 15 kilo 16 kilo, bermakna kita boleh ambil 5 kilo dan 10 kilo itu kita bagi-bagikan. Kalau tak habis, kita boleh simpan, boleh disimpan. Begitu juga lembu, jangan semua disedekahkan, kalau boleh ambil sedikit untuk dimakan, sebagaimana dalam Quran tadi. Jangan sampai kita tak makan, kecuali kalau kita memang tak makan daging. Kalau allergic tak boleh makan daging itu lain. Tapi kalau boleh makan daging, bawa balik makan. Ya, teruskan saudara Ali. Yang kata boleh cukup dari desain, Ya, dia bermula dari 1 Zulhijjah Hijjah sampai kita berkorban. Setelah kambing kita atau lembu kita dikorbankan, baru kita boleh potong itu semua. Iya. Bukan saudara Ali saja lupa, kadang-kadang dah ikut kuliah ni 3 kali pun lupa. Makanya di murajaah tu bagus. Keumuman hadis al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia bagaimanapun suka lupa dan silap. Saya rasa sampai situ, kalau tak ada soalan. Iya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.